Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Hari ni kita nak pergi cari mi celup. Orang kata mi celup ngosek ada di kampung ke apa panggil? Kawasan Berangir lah, kawasan Berangir, kampung Padang Mesu dah. Okey. Sekarang ni kita nak sapa di traffic light Cabai 3 Berangir dah. Kita tengok lokasi dia, kita ambil ke kampung Padang Mesu. Kiri lah. Orang kata jadi dah. Jadi kita nak tengok setara mana jadi dia tu. Lepas tu ada juga orang kata agak mahal sikit. Tengok setara mana. Kita nak order apa ni? Mi celup perut dah. Mi celup perut. Mi celup kita nak ambil behong campur kuih tiaw. Lauk perut. Perut muda. Kita pun tengoklah apa ada. Lepas tu kita nak ambil cendol. So, kita tengok berapa ya. Habis. Gerak dah. Tak sabar nak makan mi celup. Bukan tak sabar ke apa, lapar. Gitu. Kini jalan menghala ke jalan lagi Padang Mesu dah. Padang Mesu boleh tubik di Bunut Sari Borong. Pet tu je, dia tak jauh sangat dari sini. Dia kawasan-kawasan benda. Lepas tu pergi. Kita tak biasa pergi lagi ni. Baru nak pergi dah. Baru nak pergi kali pertama. Mana kena slow-slow. Rumah dia kalau hijau deh. Bang Liu buat tiga kalau hijau. Hari kiri. Maksudnya kita tak tahu juga orang mana ni. Depan tu kot nampak padai-padai benda-benda gitu. Sebab dia memang betul-betul tepi benda. Tepi bendang. Sini kau. Nampak. Jap. Jolodoh. Jolodoh. Tu kalau hijau tu. Tempat parking mi celup ngosek tepi benda. Okey, kita parking sini. Ada tu tepi gotu. Tepi Iris. Okey, beres. Bismillah. Inilah suasana kedai dia. Rumah sebuti, bawah rumah lah dia buat gitu je. Okey geng, mi celup kita sapan tu. Kita ambil perut muda dia. Gelak geng. Tak nampak mana. Nampak kau? Air kosongnya sebabnya apa nama ni? Cendol dia ada cendol boba dia. Bukan cendol biasa tu dia guna boba. Kita nak pakai cendol hijau tu atau si boba. Jadi kita ambil hak ni lah. Nampak kau? Tak jelas mana. Sekejap. Inilah rupa dia. Kita try dulu lagu mana jadi kata. Okay. Kita kata wow sangat kedok lah. Biasa je. Dia lebih kepada masing lebih.
Alhamdulillah geng, kita makan habis dah. Habis lauk tinggal kuah je. Dah, semua barang habis, tinggal kuah je. Okey, sebenarnya gitu rupanya. Apa ni panggil? Boba tu. Dia boba bawah, lepas tu cendol dia pun ada sebenarnya. Boba duk bawah. Kita tak tahu saat ni tak faham. Sebabnya dia punya staff macam tak boleh nak buat bincang dia. Kita tanya dia cepat laju. Dah, dia macam lorak gitulah. Jadi ginilah kita boleh royak kesimpulannya, kalau saya awak jenis nak cepat ke apa, kita tak show camera scene sebab orang ramai dia order banyak dah. Jadi tak ada lah. Kita saat ni pun lebih kurang berapa minit kita pun lupa nak kira juga. So kita di sini lebih kurang lah ni pukul nak pukul 3. Kita mari saat ni lebih kurang pukul 2. Sejak lah. Siap kita makan ni sejak. Sekali yang kita sapa kita duduk apa semua. Lebih kurang sejak. Jadi saya awak mikir lah kalau nak mari kat. Kalau lorak cari tempat lain dulu. Tapi kalau tak lorak nak relax boleh lah. Sebab orang ramai dah. Jadi kita nak beri berapa peratus kita tak pandai dah. Kita bukan full review. Kita hanya royak berdasarkan apa kita rasa. Jadi nak makan tu bagi ambo sedap. Tak sedap orang panggil tak wow sangat, tapi sedap boleh makan dah. Maksudnya sedap ni boleh makan. Kalau nak mari produk mula lepas ni boleh mari. Boleh mari produk. Okey kata kalau tak sedap ni dia sekali mari tak sedap dah ni sedap boleh makan. Tapi kalau wow tu waktu tu lain supaya kita makan di apa ni kampung teratuk apa di besuk tu memang sedap tu memang wow lah. Okey, jadi setakat ni saja untuk video kali ni. Hok kita makan saat ni mi gapo behon campur kuih tiaw, lauk perut muda perut bulat ada campur dengan telur. Hok bukuh pula dua dah. Hok bukuh ni kuih tiaw campur behon, lauk daging campur perut tebal, lepas tu campur mi po. Lepas tu pula so lagi nasi air. Nasi air, lauk air. Hak ni 14 ya. 14 ya. Hak kita milaya dah. Jadi campur semua 23. Kita rasanya mahal sangat dah sebab lauk dia pun banyak. Perut muda dia saat ni banyak. Memang kita akui memang banyak lah. Memang banyak, memang puas hati makan. Jadi itulah sikit sebanyak berkenaan dengan Google dah. Kalau mana suka dengan video ni, jangan lupa like, comment, share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di next video. Bye bye.